Dalam era digital hari ini, bagaimana golongan belia boleh memainkan peranan dalam memelihara seni dan budaya Melayu? Kami bawakan laporannya selepas ini. Saudara, usaha memelihara seni dan budaya Melayu tidak harus dipandang ringan, bukan saja untuk kelangsungannya, tetapi juga agar ia lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Dan dalam hal ini, golongan belia berperanan besar dengan memanfaatkan platform digital dan teknologi moden. Kesaan tersebut diketengahkan dalam simposium tahunan anjuran kumpulan seni variasi yang berlangsung pada hujung minggu lalu. Untuk memastikan warisan dan seni Melayu mengakar, meneduh dan membuah, perlu ada usaha memperkukuh identiti budaya. Dan ini antaranya boleh dilakukan menerusi simposium sebegini yang menyediakan wadah untuk generasi muda dan generasi terdahulu saling berkongsi pengetahuan dan pandangan. Satu perkara yang ditekankan dalam simposium akar ini adalah peranan golongan muda yang dilihat mampu memacu kesinambungan budaya dalam konteks masa kini. Orang muda mempunyai kuasa yang unik ya, kerana mereka semua hidup dalam generasi internet, generasi digital, untuk menggunakan alat-alat digital ini untuk terus menyebarkan dan mengekalkan budaya kita. Mungkin cara generasi dahulu tidak akan berkesan pada masa kini. Budaya juga diketengahkan bagi potensinya sebagai pemangkin, pelancongan dan ekonomi. Menteri Negara Ehwal Luar Merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga, Zulkarnain Abdul Rahim yang hadir selaku tetamu terhormat pula menarik perhatian bahawa seni dan budaya Melayu masih mempunyai tempat yang kukuh dalam masyarakat majmuk Singapura. Ini katanya jelas daripada jumlah pengunjung yang sering menghadiri acara-acara seni Melayu. Saya berharap agar perkara berkaitan seni dan budaya Melayu tidak diambil ringan. Usaha untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan seni budaya ini harus diteruskan secara berterusan supaya budaya Melayu bukan sahaja terus membangun, malah dikenali di peringkat antarabangsa. Akar kali ini turut mengetengahkan kepelbagaian budaya Nusantara daripada seni masyarakat Bugis dan Banjar hinggalah Jawa, Bawean dan Minangkabau. Variasi seterusnya merancang untuk membawa inisiatif sebegini ke Malaysia dan Indonesia. Kita melihat bahawa akar 27-28 lebih awasi mereka yang milenial, Gen Z untuk lebih menarik dan lebih mendalami budaya yang adat yang serupa dan tidak mengetengahkan apa yang membezakan kita dan lebih mementingkan apa yang persamaan dan juga istimewa tentang budaya-budaya yang di Nusantara. Seramai 180 orang terdiri daripada aktivis seni, pendidik, belia dan penyelidik menghadiri acara ini.